Apa driver lori kontena sampai 7,000 bulan. Balik ke negeri kita. Lepas mencari rezeki di negeri orang. Kita cari rezeki ni kira buat kerja lah no. Buat kerja. Apa makan gaji no. Makan gaji. Lagi dia kata sekarang makan gaji no. Cerita pasal gaji no. Ada agak yang duk tanya gaji kerja lori kontena ni berapa sebulan. Kalau tanya abang kan, dulu abang nak jawab cukup lah nak menjara keluarga kan. Tapi tak apa hati je no. Lepas kata nak cuba abang tu beli kan bulan berapa. Ya, jadi orang duk kalut nak tanya pasal gaji ni bukan apa. Pasal dah jadi viral satu dua cerita yang lepas-lepas lah. Mula-mula ada satu posting dalam Facebook tu cerita. Kononnya dia menceritakan perihal seorang driver lori yang gaji dah sungguh lumayan. Sampai tahap boleh beli rumah banglo, beli kereta apa yang mahal. Lepas tu menjara keluarga, hantar mak pergi Mekah lah apalah. Kata lagu tu lah. Kemudian tular pula kan, viral lagi satu cerita pula. Ada orang nak cerita gaji driver lori kontena sampai 7,000 bulan. Jadi orang pun dah mula tu ni lah, perangan-perangan lah kan. Malahan ada orang buat posting kata mengaji sampai graduate. Lepas tu buang masa berapa lama lah katanya. Kemudian gaji permulaan, gaji kerja 1,800 kata dia. Macam tu lah. Lebih kurang lah. Kata dia macam ni lah. Dia nak abang kata driver lori ni ada lesen E dia kata. Kerja pemandu lori gaji 7,000 8,000. Jadi konon seolah-olah macam nak memperlekehkan orang yang ada pelajaran lah. Janganlah macam tu no. Tak boleh lah macam tu. Jangan merendahkan intelek orang no. Orang lah nak mengaji tinggi-tinggi itu peluang dia. Kita tak ada peluang, kita carilah peluang cara kita. Jangan kata alah mengaji tinggi-tinggi pun gaji tak berapa duit. Jangan kata no. Ada orang mengaji tinggi gaji sampai 7-80 ribu sebulan. Ada kan driver lori gaji 7-80 ribu sebulan. Murah tak ada lah. 7 ribu sebulan tu pun yang kata 7 ribu tu ada lah kot. Seorang atau dua orang di kalangan beribu-ribu orang tu. Tak ada lah kata semua orang dapat gaji 7 ribu sebulan. Abang pun lillah lah no. Tanya kat abang, lillah lah abang tak pernah dapat main 7 ribu sebulan lagi lah selama kerja dengan lori kontena ni. Jadi kita tak boleh lah mengambil ambil satu contoh satu kelompok minoriti untuk dijadikan sebagai benchmark sebagai tanda aras. Tak boleh lah. Kita nak ambil tanda aras, kita kena ambil kelompok yang ramai. Betul. Barulah kita boleh dapat average. Tu orang panggil average. Tu bang tak tahu. Abang pun mengaji tak tinggi, tapi abang tahu lah sebut average. Dia dalam bahagian mana abang tak tahu average ni. Maksud abang tu lah mata pelajaran apa yang menyebut average ni. Jadi
Cara purata dia, gaji pemandu lori kontena ni, dia lingkungan 3,000 ke 5,000 sebulan, no? Bergantung kepada urusan kerja dia, bergantung kepada syarikat yang dia kerja, bergantung kepada benefit yang dia terima daripada syarikat. Jadi tak sama lah. Tak semestinya pukul rata semua gaji 7,000. Oh, Alhamdulillah. Bukan abang tak nak lah gaji mahal, Alhamdulillah. Tapi tak dapat, no, tak dapat. Jadi tak usah lah, apa orang kata, menularkan benda yang hanya dinikmati atau didapati oleh kelompok minoriti, segelintir kecil saja yang beroleh gaji sedemikian daripada beribu-ribu yang duk buat kerja ni. Jadi apa cerita apa gaji yang abang kata 3,000 ke 5,000 tu, dia punya masa kerja pun kita tak boleh nak banding dengan orang yang kerja di apa golongan profesional tu. Golongan profesional katakanlah gaji dia 5,000, tapi masa kerja dia tetap. Dia tak macam pemandu lori kontena. Mai pagi macam abang tak tahu no, mai pagi balik tak tahu. Balik tak tahu ni, dia kata tanya abang ni, bila abang nak balik ni? Tak tahu. Tak boleh nak janji. Kalau abang plan nak balik waktu sekian-sekian tu, tak boleh tepat. Melainkan abang stop. Maknanya minta kebenaran daripada pihak atasan ataupun daripada kontrol, bagi tahu kata abang nak balik awal. Tu boleh yang tu boleh. Tapi kalau hari buat gitu boleh tak boleh. Kalau semua orang buat macam tu, kerja tak habis lagi ni. Tapi semua orang nak balik macam mana? Itu yang kata urusan kerja kontena ni dia 24/7/365. Jadi kalau nak berjanji macam tu, payah. Buat masa kerja pukul 8 sampai pukul 5 contoh kan. Malam tak tahu. Habis melingkup. Termasuklah juga dengan kerja-kerja pemandu lori yang lain pun macam tu lah juga. Dia tak boleh berjanji memang masa kerja tu lah. Anggaran boleh bagi, tapi berjanji tepat tak boleh. Tapi kalau golongan profesional, waktu pejabat dia kata pukul 8 sampai pukul 5, lepas pukul 5 tu saya cari. Kalau dia tak mau balik pun dia kena balik. Kata aku nak duduk ofis. Apa-apa dia kata hang gila. Ya, semua orang nak balik kami nak kunci ofis ni, nak duduk ni bawah. Dia dah kata lah dia nak buat overtime. Selalunya pok-pok tu tak buat overtime lah. Yang nak buat overtime ni orang-orang macam kita ni lah. Orang bawahan ni. Jadi apa, gaji berdasarkan trip pun ada, berdasarkan point pun ada syarikat macam tu. Lamsam setahu abang tak ada lagi lah. Kontena ni tak tahu kalau ada, rasa abang tak ada pun. Kemudian ada lah basic gaji bulanan, dengan benefit lah, macam EPF, suksuk, kemudian klinik apa, panel, dan juga rawatan perubatan, insurans perubatan. Itu apa, bergantung kepada syarikat. Ada lah syarikat yang combat yang jenis apa macam mana pun ada. Jadi pandai-pandai lah no, kita pilih syarikat mana yang kita rasa sesuai untuk kita bertugas. Jadi tanya pasal gaji, sekali lagi abang ulang, cukuplah untuk menyara keluarga no. Yang penting ini ustaz lah kata orang, biar sikit tapi berkat no. Daripada banyak tapi tak berkat. Walaupun nampak banyak tapi tak tahu pergi ke mana. Tapi kalau dapat sikit tapi berkat, itu lebih baik. Sebab tu seperti yang selalu dipesan, jangan lupa di mana anda bermula. Balik negeri. Inilah negeri kita.